Hantar buat kerja. Hantar kerja, that's why saya kata space and time. You pass the ball and then you run. Ini awak habiskan 100%. Kalau awak dah ada 200%, bagi habis baik. Okey? Kat SMA ada banyak orang nak sampai kat sini, tapi awak je yang sampai kat sini. So buktikan awak adalah yang terbaik untuk ada kat sini. Right? Senang. Waktu. March, rest. Okay. Okay. Bismillah. Day 1 Dewan. lawan UEM. Let's go. Budak tak boleh. Budak pakai dah. Oh baju budak kan? Dia dah kita buat. Kalau kau nak masuk ni. Lambat sikit. Riak lah sikit. Please jangan turun. Serius sangat ni. Kira. Comel dia nak pakai kecek. Ni daripada bawah tadi. Sekarang kita bersama Coach Shah, Ketua Jurulatih untuk SMS. Okay, Coach, bagaimana dengan persiapan tim untuk mengharungi perlawanan pertama dalam saingan Liga Bola Sepak IPT Division 2 ni? Ya, Alhamdulillah. Untuk menghadapi dan persediaan yang kami lakukan untuk menghadapi Liga IPT Division 2 untuk tahun ini tahun yang ketiga percubaan SMS TFC. Selama 2 bulan kami bersama. Kan? Sebelum tu memang kami buat latihan sejak hari, tapi bila buat pemilihan pemain yang terbaik sahaja, kami dah buat persediaan selama 2 bulan. So far alhamdulillah pemain menunjukkan kesungguhan untuk berada di tahap yang terbaik lah. InsyaAllah. Masanya saya dan barisan kedua-duaan dan pemain menunjukkan keputusan yang terbaik antara yang terbaik. Luas-luasnya shape ni jangan sekali-kali pecah. Aku dah siap lukis lah. Without opponent aku letak. Ayam, if you want to drop sekali-sekala is okay. Kita baca game dulu. Bila ayam start drop, kami Ikram tak boleh gerak untuk isi bola. Saya tak nak cakap banyak-banyak, saya nak cakap sikit benda-benda penting yang selalu korang utama sekali, always buka poket. Yang ketiga. Nak build up, initiate ni jaga. Dia operate, dia akan main tepi kanan. Kau tengok nak dia pun jangan. Belum tengok dua team tadi. Untuk takut dia nak masuk. Penetrate sangat. Kita buat. Ayam berhenti bola. Boy dengan Syahir. Pas ni, kalau ada kesilapan baru saya betul boleh. Kasih dia belum?
Ingat satu-satu. Jangan buat mistake tu. Kalau buat mistake, just bangun balik dan buat again. Okay? Ini awak habiskan 100%. Kan kalau awak dah ada 200%, bagi habis baik. Okey. Dekat SMS ada banyak orang nak sampai kat sini, tapi awak je yang sampai kat sini. So buktikan awak adalah yang terbaik untuk ada kat sini. Right? SMS. 1 2 One, two. Kita semangat lagi nak. Tahi yo gilik mak oge 50 kau oge. Boleh yang yo 40. Datang.
Okey, ayam. Mana ayam? Ayam mana ayam? Ya. Ni. Saya akan tukar bagi saya pening kepala. Faham? Okey guys, saya tak nak sentuh banyak-banyak. Untuk game hari ni, you all concentrate dengan ataupun maintain dengan structure. Amal? Amal, you dah dapat beat satu kali terus crossing. Faham tak? Kita ada 4 biji chances tau. Kalau saya nak tahu, nak bagi tahu dekat awak. Tengah dia, kita sekarang kita control. Faham tak? Now saya masukkan Rabin pula. Saya nak minta tolong awak. Hantar belakang defender. Tadi okey, you rehat lah. Well done. Thank you very much. Banyak chances belakang defender. Number 10, number 9 berlari. Number 10, number 9 berlari untuk dapat bola. Dah spend dah penat. Dah tak perlu banyak. Dah dribble. Faham tak? Dengar saya cakap hantar banyak bola ke belakang. Hantaran ke kaki tak accurate. Chances banyak buang. Hantar buat kerja. That's why saya kata space and time. You pass the ball and then you run. Kau tak perlu banyak berlari pun. Tengok veteran main tak perlu lagi-lagi pun. Duduk pun. You proses bola. Confident dengan kawan-kawan. Lontaran ke dalam. Always ke depan. Yo, what happen? Kau tak terekam siapa tadi? Tak cakap lah. Saya okey. Tak ada masalah. Saya bukan nak marah. Ke silau ke apa ke. Free, open. Kalau awak chance pun tolak saja. Lagi ya, guys, lagi. Saya tak nak cakap banyak-banyak, itu saja. Saya nak beritahu, hantar banyak bola ke belakang defender dia. Mana saya? Dengar, belakang Ready defender je, dia. Saya incorporate structure, that's it. Itu saja. Makan ke kanan. Perlawanan yang berakhir dengan keputusan seri. Mungkin coach boleh bagi rangkuman terhadap perlawanan tadi. Pertama sekali saya ucapkan syukur pada Allah SWT. Alhamdulillah. Keputusan 0-0. Cuma saya akan perbetulkan daripada segi kita punya finishing. Macam mana kita tengok pada hari ini perlawanan boleh dikatakan SMS yang mendominasikan perlawanan, dan kita ada chance sebanyak 5 peluang yang terhidang di depan mata tapi tak convert. Inilah bola sepak, dan kita dah kawal perlawanan dan bermain dengan cantik. Dah ada peluang tapi tak dapat menjadikan gol.
Tapi saya bersyukur kepada Allah SWT dengan keputusan sendiri pada hari ini. Akan diperbaiki dengan secepat mungkin lah, insyaAllah. Ini